wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Aziz. Nama yang diberi untuk pertandingan ini ialah Lembayung Kasih. Nama Lembayung Kasih berasal daripada kain berwarna merah jambu yang disusun dengan bunga Arabik dan dibuat dengan kek siam disertakan dengan bunga Arabik. Saya memilih nama Lembayung Kasih kerana warna-warna yang terhasil daripada warna yang lembut dan ada setengah warna yang berwarna garam, tapi dalam kombinasi warna dapat menjadikan satu kain yang lebih menarik dan lagi indah. Untuk dari segi dalam mencolek, saya menggunakan motif bunga cengkeh dan bunga diamond yang disusun secara bersusun untuk menjadikan lagi menarik dan lagi meriah pada kain tersebut.